guys, welcome back to my YouTube channel. Okay family, hari ni kita nak buat podcast lah. Hari ni kita nak buat kita akan interview seorang talent ni pada KF family ni, iaitu Tuan Adelina Khaira. Balik tu. Okey. Assalamualaikum. Aku adalah ketua lah game family ni. Aku ketua. Ni cerita aku ni. Aku buat 2 cerita je sebab cerita ni pun sebab tak sangat kan. Ini sikit-sikit je. Sekarang dah pukul 5.30. 5.30. 5.30. 5.38 5.30. 5.30. Hampir. Dah nak pukul 5.30. Waktu okay. Ni aku tak ada basa-basi. Jangan lupa like, share, subscribe, and turn notification. ting 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 ting. Okay. Okay, ini terus boleh terus. Terus Itu sekejap. Okay. Ini kita interview seorang, iaitu ketua talent KF family dan podcast. Dan yang ni video pertama. Podcast dan video pertama 2025. Ini khas untuk kawan kami, iaitu Reza. Okay, Korang tengok tak? Korang, aku akan interview satu seorang tau. Mungkin beberapa orang aku akan interview dekat sini untuk buat podcast. Okay. Okay, gimana? Okay, waktu tu aku ni bukan jenis tu tau. Aku ni jenis boleh nampak. Ini nampak ni tu lah. Senang cerita. Aku ni jenis boleh nampak. Tapi is the which is aku tak boleh melihat selalu. Aku boleh which is aku boleh nampak dan aku boleh merasa. Dekat sekitar-sekitar ni aku dah macam merasakan vibe-vibe yang tak boleh dihidu oleh manusia biasa. Tapi okay, it's do very easy je lah. Okay, sorry kalau dia tak ada, aku buat dulu. Waktu tu tengah nak shoot, bukan, ini cerita pertama. Aku ada satu cerita je lah waktu dia shoot. Waktu shoot dua orang ni kita akan interview ni. Aku nak shoot. Waktu aku nak shoot tu, kita orang berdua nak shoot. Ni talent baru, tapi talent baru tu dia nak keluar. Kena keluar. Adalah masalah dalam dia. Lepas tu kita orang tengah shoot. Waktu tu tengah shoot konten podcast sebenarnya, tapi tak jadi sebab waktu tu kena kacau. Kat sana. Kau nak tengok kat mana? Sini aku tunjuk. Tu ha. Kau nampak tak? Sini korang tengok. Tu. Korang tengok kat situ tu. Kat pokok-pokok tu. Sana. Waktu tu lah kita orang kena kacau. Ada orang. Waktu tu kita orang kena kacau. Kat situ. Masalahnya kacau tu tengah shoot. Waktu tu saya kena habis cerita. Pasal cerita panjangku. Tapi aku malah nak cerita lagi. Lepas tu. Waktu shoot cerita panjang tu. Waktu tu nampak kelibat tu. Dia macam tak tahulah kelibat benda kan. Tapi dia adalah kelibat lah. Waktu aku nampak kelibat tu. Kejap nak tengok. Tu kejap. Nampak ke tidak? Waktu aku tengah shoot tu. Tengah shoot konten. Nampak kelibat waktu tu lah. Serabut sikit. Waktu nampak kelibat tu. Dia macam semua kena ganggu. Saya lambat sikit. Ada puasa lah. Puasa. Lepas tu sabar nak tengok ni. Oh, sebelah ni nampak. Tak nampak. Lepas tu waktu tengah shoot tu kita kena kacau kan. Semua nampak. Dia ni sekali nampak. Tengok siapa saya berapa Tengah puteri. Lepas tu macam kuntilanak. 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 Pontianak lah. Pontianak. Ataupun Pontianak. Pontianak and
Waktu tu nampak Pontianak. Nampak Jadiannya penanggal dah tahu. Cik saya tunjuk dia kat mana. Dah tahu dah. Dia ni kat situ je. Dia ni kat situ. Saya pun nampak kau kat situ. Saya tunjuk sekali lagi sebab Waktu tu memang tak ada belah. Dah nampak dekat situ kan. Tengah shoot pula tu. Dan talent-talent baru kita orang pun nampak tau. Macam cuba tengok kat bawah kau. Tu bang. kami dah keluar tau. Sebab mereka kata ada masalah. Ya. Waktu tu Jadi tinggal kami berdua sahaja. Bertiga. Dengan adik bongsu. Masalahnya sekarang ni, waktu kita tengah shoot tu, semua nampak bukan setakat kat situ je. Nak tahu kat mana? Sini. Nah. Korang pergi tengok. Tu dekat hujung hutan nah. Hujung hutan sana tu. Nampak juga kelibat yang sama. Kelibat yang sama macam dekat tadi sana tu tadi. Kami tengah shoot kat sini tau. Itu. Sekejap. Kita buat. Kelibat yang sama. Sekejap. Kami tengah shoot kat situ. Kat situ. Kami tengah shoot kat situ. Kalau bukan kelibat yang sama, kami okey lagi kan. Lu buat video lagi masa tu. Di kelibat yang sama, aku boleh explore juga benda-benda tu. Tapi yang sama macam. Kalau korang suruh kami buat paranormal memang boleh. Tapi jangan tempat macam memalai gitu. Jangan. Ini dah kecil kan baik. Okey, boleh. Lepas tu, yang waktu tak boleh belah ni, waktu tu memang seram sejuk. Semua sejuk. Kau nak tahu tak sekarang ni, aku dah merasakan vibe-vibe yang tak boleh manusia rasakan. Manusia biasa rasakan. Aku dah Okey. rasa vibe-vibe. Masa panjang lagi. Masa panjang lagi, kita disebabkan takkan aku seorang kot yang nak kena interview kan. Kita bagilah interview budak ni sekali. Setiap hari 2 orang, mungkin seorang ataupun mungkin 2 orang yang kita akan interview. Okey. Okey, cerita hantu untuk dia. Sini. Okey, so nak cerita pasal berapa cerita hantu? Satu je macam saya tadi. Sebab benda tu sikit je, jadi satu je. Okey, dan cerita dia gini. Masa tu saya ada kat sekolah. Masa tahun lepas tak siap saya. 2024. Masa tu tahun lepas. Tahun lepas masa tu. Cerita dia pendek je. Tak sampai 15. Tak sampai Tak sejam. sampai berapa minit pun cerita dia. Masa tu mak saya suruh ambil makanan kucing. Makanan kucing. Dalam peti ais